Kadang-kadang orang nampak baju bayi cuma sebagai pakaian yang dah tak muat dipakai. Tapi bagi seorang ibu, setiap helaian sebenarnya simpan cerita yang orang lain tak nampak. Itulah yang cuba dijelaskan oleh pelakon Intan Najwa selepas menerima banyak mesej marah gara-gara dia memilih untuk tidak menjual atau memberikan pakaian bayi anak sulungnya, Lunara. Menurut Intan, keputusan itu bukan sebab berkira atau kedekut seperti yang didakwa segelintir pihak. Sebaliknya, semua pakaian tersebut terlalu bernilai untuk dilepaskan begitu sahaja. Bayangkan, ada baju yang mengingatkan dia pada hari-hari awal bergelar ibu. Ada yang dipilih sendiri dengan penuh rasa teruja, sanggup pergi ke sana-sini semata-mata mahu cari yang terbaik untuk anak. Bagi orang lain, mungkin itu cuma kain dan pakaian lama. Tapi bagi seorang ibu, setiap helaian membawa memori yang tak boleh dibeli semula. Malah, Intan sendiri mengaku dia akan rasa sangat sedih kalau terpaksa melepaskan semua itu hanya kerana desakan orang lain. Apa yang lebih menyentuh hati, dia kata perkara itu langsung bukan soal duit, tetapi tentang kenangan, usaha, masa dan perjalanan seorang ibu membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah sampai sekarang, walaupun pakaian Lunara sudah tidak muat, dia masih memilih untuk menyimpannya sebagai memori sepanjang hayat. Pada pendapat anda, salah ke seorang ibu terlalu menghargai barang-barang yang penuh kenangan seperti ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.